Raja di sebelah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak ABC. Cari luas segitiga ABC. So, ini ialah dia punya base dan ini ialah dia punya height. Area iaitu setengah darab base darab dengan height. So, area untuk segitiga ABC ialah 1/2 darab 5 tambah 2 square root 2 darab 5 tolak 2 square root 2. Ini ialah A tambah B darab dengan A tolak B. So, dia akan jadi A square tolak B square. So, dia akan jadi A square tolak B square. So, dia adalah 1/2 5 square tolak 2 square darab 2. So, 1/2 25 tolak 8. So, 25 tolak 8 itu 17/2 cm. Okay, square. Panjang AC. So, untuk cari panjang AC ini, kita tahu bahawa untuk guna Pythagoras theorem, okay, kita nak carikan guna Pythagoras theorem. So, untuk Pythagoras theorem, tingkatan 1 bab 13, so ini ialah dia punya panjang punya hypotenuse. So, hypotenuse square sama dengan yang short punya square tambah dengan pendek punya square. Okay, so yang ini hypotenuse, ini short punya, ini pendek punya. So, di sini kita tahu bahawa AC square adalah sama dengan 5 tolak 2 square root 2 punya square tambah dengan 5 tambah 2 square root 2 punya square. So, AC punya square sama dengan 25 tolak. Kita tahu bahawa A tambah B punya square sama dengan A square tambah 2AB tolak B square. Tambah B square. Kalau sini ialah tolak, ini akan jadi tolak. So, 25 tolak ialah 5 darab 2, 10, 20. 20 square root 2 tambah 2 square darab 2 tambah 25 tambah 20 square root 2 tambah 2 square darab 2. So, yang ini dia potong lah 20 square root 2 tolak 20 square root 2 dia hilang lah. 50 tambah 8 tambah 8 dia akan jadi 66. Okay. So, AC square ialah 66. Maka AC ialah square root 66. Siap. Okay. Settle. Ini ialah AC punya square. So, square pindah jadi square root ataupun kita square root both side. Okay.